Okay, start dah. Dah record dah. Tak. Buat begitu saya nak synchronize. 1, 2, 3. Okay. Start dah. Boleh start. Boleh. Assalamualaikum, kita bersama Haikal. Hati jemputan kita. Tetamu Gues untuk minggu ni. Okay, perkenalkan diri Haikal. Tu tengok sana kamera. Tengok sini. Tu sana kamera. Assalamualaikum. Nampak kon? Kau nampak? Mak. Nampak? Gelap. Nampak tak kon? Okey, jelas. Okay. Jelas. Jelas. Jelas okey. Saya artis lah. Artis jemputan minggu ni. Kerja apa? Kerja apa? Ha? Kerja umur kota tu. Oh, serta semua. Kena serta semua kat apa? Kena diri. Okey. Oh. Ha. Okey, kita ni mula topik. Okey, kenal dengan pekerjaan Encik Haikal lah. Encik Haikal sebenarnya seorang penangkap hantu. So, kita nak tanya Encik Haikal pengalaman Encik Haikal dalam menangkap hantu kan. Ada tak benda yang paling seram sekali? Oh. Memang ada. Okey, ada. Kita bagi yang biasa dulu. Kita start yang biasa. Oh, kena start dah ni. Boleh mula dah. Yang paling biasa, yang biasa lah. Yang biasa lah. Yang biasa-biasa lah. Ha. Tak banyak lah. Ya. Tak banyak lah hantu, tak banyak. Tak seram. Dekat sikit. Yalah, tu lah kata. Tu lah kata bukan senang nak dekat senang hantu. jelah. Betul lah. Okay, kita rehat dulu. Minum dulu. Kita berehat seketika lah. Encik Haikal dia haus. Beli mana ayam? Oh, Tak ada sponsor. tak ada sponsor. Aduh, tak boleh lah. Ayam tu Okey, beli sedap ayam. Oh. Ayam okey. Okey. Kru bancung. Ni ayam. Okey. 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 Keluar tu. Lepas tu okey, kita teruskan seksi kita yang kedua. Kemudian pengalaman Encik Haikal dalam bidang menangkap hantu ni apa betul lah, saya nak tahu juga. Tak lama lah, dalam 6 ke 8 jam. Itulah saya kata. Kita boleh SP banyak dah apa? Adalah dalam 2 ke 3 lah. 2 ke 3 lah. Mas ringgit boleh? Nanti lah. Nanti kan tu tengok sana kamera. Oh. Okey, ni Encik Haikal. Kenalkan diri. Nama saya Muhammad Haikal. Saya artis jemputan minggu ni lah. Minggu ni untuk podcast terbaru. Apa nama tajuk podcast ni? Nama show. Cerita seram sangat. Cerita seram sangat. Minggu ni. Selamat datang. Okey. Okey. Jadi apa pengalaman? Jadi bagaimana aku kata kepadanya, dia yang ada seperti tiada. Aku bisa tua. Apa tadi nak tanya saya? Oh, Haikal. Saya Hadi. Nama dah sampai? Lama. Nama dah. Makan tak I? Makan dah. Tadi. Apa soalan aku tadi ya? Nak makan dah? Tadi lah. Makan dah? Tadi. So hari ni kita saja berpodcast di suasana outdoor. Dah nampak ini pagar di satu tempat yang sangat usang. Dah lama ditinggalkan. Memang ada something lah. Kami dapat merasakan Encik Haikal ada Ya, pengalaman ada. kat sini kan? Memang Boleh ceritakan sedikit? dia punya energy kat sini lah. Memang dark. Dia ada something. Nak dari segi macam mana tu? Boleh ceritakan tak? Dark system ataupun dark side ke macam mana ke? Di dia dekat. nak patah. Okey. Oi, kuat gini. Kuat ni. Ha. Setup ni mahal ni. Ha. Setup ni semua. Itulah saya kata tu. Hantu ni macam mana?
Tak set up ni mahal kan? Okey je. Okey lah. Okey, kuat. Lepas tu Apa ada sultan tadi? hantu kat sini kuat. Oh, hantu kat sini kan. Oh, kuat lah. Ada satu time saya tengah jampi ni. Pelawak. Tiba main, tiba bergegak ni. Semua ni bergegak ni. Semua ni lah, semua sekali Sem- je. Semua ni. Semua sekali je. Semua. Semua ni. Oh, terus kuat lah. memang Malam kuat. tu memang dia mengamuk. Memang dia mengamuk. Seorang lah, Encik Eka seorang waktu tu. Ada kawan. Pada ketika tu memang Encik Eka seorang lah. Ada kawan. Kawan. Saya fikir memang semua Oh. memang bergegak semua. Oh, okey. Itu kemudian apa yang Encik Eka lakukan? Kemudian datang hantu lah. Ha? Boom. Saya halau dia. Allahu Akbar. Saya halau dia. Sungguh lah ni, sungguh. Sungguh dia jatuh betul. Ke. Hantu baru. Ha? Hantu baru. Saya tak boleh nak, dia tak apa jelas. Boleh vision tu tak boleh. Pembisik. Ha. Itu yang bahaya tu. Ya. Dan saya halau tak boleh. Dia ambil saya. Pum. Dia kepok. 6. Kepok 2.4 2.4 je. 2.4. Pum. 2.4 ni sebenarnya. Dia banyak kategori tau. Okey. First, yang kita cerita yang common lah. Semua orang orang kata terkejar-kejar nak buat lah. Orang kata someone tu kalau kita nak tahu physical ability dia 2.4 dia berapa minit? 2.4 km sejam dia. Dia boleh lari berapa minit? Kalau macam Encik kan berapa? Saya tak 2.4 dari segi aspek lain 2.4 GHz. Kebanyakannya dipakai kat mana? Dia dalam Bluetooth system. dalam Bluetooth system. Dia satu frekuensi yang mana orang pakai tu, frekuensi tu agak stable lah. Agak stable. That's why lah. Sebab saya jenis lari 5G lah. 5G LTE. Ya. Yang ni teknologi canggih dah, pakai fiber optik. Fiber optik. Fiber. Apa yang Encik faham tentang fiber? Fiber lah. Dia basically satu sains lah, satu benda sains lah. Betul. Satu sains lah. Cuma kalau kita tengok lebih teliti dekat term optik tu, dia sebenarnya optik. Apa yang Encik akan faham tentang optik? Optik kan. Dia basically Saya bagi clue lah. ha. Optical. Wah. Optical lah. Ainun mata, izunun hidung. Ni boleh pick up lama ni. Optical lah. Okey, betul. Okey. Mata. Betul. Boom. Fiber merujuk kepada fiber lah kan. Sains lah. Dan mata. Itulah teknologi sekarang. Okey, kita berehat sebentar lah. Kita minum dulu. Berapa minit lah? 8 minit. Okey. Ni nak habis lah ni. Dah ada lagi. Oh, ada. Dah boleh. Okey, kita kembali lagi bersama Encik Eka. Ya. Okey. Boleh kenalkan diri? Saya Muhammad Eka, artis jemputan minggu ni lah. Minggu ni. Duduk mana? Asal mana? Baru sampai kan ni? Bawa ke. Oh, makan lah. Tadi. Minum dulu. Okay, kita berehat sebentar lah untuk Encik Kal minum dulu lah. Okay. Okay, dah. Di mana ayam? Oh, tak semasa. Oh. Okay, kembali lagi kita dalam apa sesi Sesi ketiga. Boleh Encik Eka kongsikan bersama kami dalam podcast Sembang Ceria ni pengalaman Encik Eka dalam pekerjaan kilang. Yang kilang. Encik Eka kerja kilang kan sekarang? Ada satu pergaduhan lah. Pergaduhan yang besar. Saya hentam dia. Kemudian saya masuk dalam kereta saya lah kan. Kereta apa? Ha? Kereta apa? Boleh saya tahu?
saga ketika itu. Oh, saga. Kemudian saya reverse. Maknanya saya nak naik atas badan dia lah. Kemudian bapa angkat saya tu datang blok dari belakang. Tapi saya tak ada bapa angkat tu. Okey. Lepas tu bermakna saya langgar kereta bapa angkat saya sendiri lah. Lepas tu bapa angkat Encik Eka claim insurans lah. Tak, lepas tu Dia settle tepi lah. gangster Singapura turun, gangster Johor turun. Saya sembang-sembang apa? Lepas tu Bapa angkat Encik Bapa angkat Encik Eka tu dia claim insurans lah. Tak kafu. Tak kafu. Sayang lah sebab kalau kita claim insurans dia tolak balik NCD. Ya, betul. Kira turn So, banyak dimahai pula. Banyak dimahai lah. Kalau kata kumpul NCD tentu kita letak 55% jadi lah. Bayang lah ke depan tu. Kereta bapa angkat Cik Eka pakai kereta apa? Oh, dia tak banyak lah. Oh, Allah Akbar. Kereta tu mahal tau tak? Oh, ya. Insurans lah. Kalau kata tolak NCD nanya. Elok settle tepi lah. Yalah. Teruk lah. Betul lah, malam tu dah settle lah. Cerita-cerita. Ni memang gentle lah. Betul ya, cerita kita betul sebab yalah salah tak salah kan. Tapi kalau kita benar, insya-Allah Allah backup kita. Complete pun cerita tu. Ni Encik Eka sihat lah sekarang ni. Sudah okey lah. Alhamdulillah. Tak mau gaduh dah depan ni. Tak. Depan ni jangan duduk langgar orang. Kereta tu Nanji Nanji. Kereta tu manual ke auto ah? Oh, kereta yang saya nak langgak Saya langgak tu. Yang saya nak langgak tu lah kereta apa? Time tu auto lah. Time tu auto. Pakai gear R lah Ya, itu. Kalau macam Cik Eka nak langgar kan. Cik Eka tarik gear R. Bagi kereta tu betul-betul berhenti dulu. Baru boleh tukar gear D. Jangan gear R kan. Terus masuk gear D. Ni maksudnya nanti gearbox rosak lah. Pencegahan kerosakan gearbox. Gearbox ni gear dia kalau kita belajar basic balik lah. Dia pakai gear jenis helix. Gear biasa kita tengok gigi dia tegak kan. Tapi gear helix ni dia melintang sikit. So basically sains dan matematik lah. Ya, betul. Sains dan matematik lah. Ya. Betul. Ni Encik Eka free lah, tak apa lah. Dan ni masih ada kilang lah? Masih. Masih ada. Tak mau gaduh dengan orang lah. Betul ni. Yang orang Encik Eka nak langgar tu warga negara tempatan lah? Dia merupakan salah seorang daripada pekerja yang bekerja di dalam kilang tu. Department mana tu? Sekali lah? Sekali. Tak boleh lah, nanti masa muka ni kalau buat macam tu. Pasal nak kerja lama kan. Kejadian ni baru jadi lah. Baru dalam 2-3 jam yang lepas. Okey. Kita kembali kepada sesi ke-6. Sesi ke-6 kita. Kuis cepu mas. Okey. Cik Eka, disebabkan kita berada di outdoor, Cik Eka try dulu dongok ke langit. Okey, tengok saya. Okey, ada pernah tak dengar kata ni? Saya cakap sekali je. Engkau diciptakan dari tanah. Tengok mata saya, jangan tengok tangan saya. Okey. Engkau diciptakan dari tanah. Engkau kembali kepada tanah. Kau bersifat tanah. Tapi kenapa engkau masih menongok ke langit? Berapa jauh bintang yang Cik Eka rasa paling dekat lah dengan bumi tau? Bintang. Dia bila kita cerita pasal bintang, bintang jangan kau bersedih, bintang jangan kau menangis, tiada. Kemudian lepas tu jadi apa yang hantu yang mengamuk tadi tu? Kemudian selepas ada peristiwa tu,
saya dah tak main tak hantu dah. Tak jadi Ghostbuster. Lepas tu terus masuk kilang lah. Sejak kilang selepas tu. Apa perancangan Encik Ekal lah. Sekarang umur apa? Boleh saya tahu, boleh kongsi umur. Umur ni agak Okay, private bagi dan clue lah, bagi clue. Dah 23 lah. So berapa? Teka? Berapa umur saya? Clue tadi berapa? 23. Mungkin 25, Salah. 27, Salah. 34. Mm-mm. Lebih ke kurang saya teka? Kurang. Lebih. 22, 21, 23. Ya, betul. Betul? Ya. Bermaksud hari ni adalah birthday Encik Ekal, betul? Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tanah Encik Ekal. Selamat dilahirkan. Terima kasih. Dan kepada penonton sana nak tahu apa perancangan Encik Ekal untuk negara kita Malaysia kan, Malaysia Madani ni. Apa perancangan Encik Ekal dan apa sumbangan yang Encik Ekal boleh bagi. Sekarang 23 kan, lagi 50 tahun akan datang. So basically Lebih kurang 75 Encik Ekal ketika itu. Apa Encik Ekal boleh beri dan apa Encik Ekal akan buat time tu. macam Pada ketika tu lah. macam ada satu kata-kata ni lah daripada mungkin Presiden Amerika Syarikat, tak ingat lah yang mana, tapi dia kata jangan lihat Betul ni dia kata. betul. 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 Kalau dia tak kata jatuh fitnah tau. Betul. Betul ya. Janji. Okey. Jangan lihat apa yang negara buat untuk awak, tapi lihatlah ataupun apa yang awak boleh sumbangkan kepada negara awak. Kawan saya pun disebabkan Encik Ekal lah kata-kata tu agak menyentuh hati saya. Menyentuh hati. Dan saya teringat satu kata-kata dari kawan saya. Kawan saya ni orang biasa je. Dia humble. Tinggi 164, berat 56. Pakai saiz M. CSM macam besar kan CSM? S okey. CS. S. Sebab dia pakai cutting board C. Okey. Okey lah. Saiz Okey. S ke M okey lah. Macam tu. Tak kisah lah. Rasa yang mana ada selesa yang mana kan. ada Patutnya selesa. pemakaian ni Mhm. kita pakai ikut selesa. Bukannya macam aku nampak style. Aku nak orang impress dengan kuda. Dia nak yang selesa. Cik Ekal selesa ke Ya, dia? selesa. Bermaksud okey lah tu. Okey lah. Ha. Okey lah. Tak perlulah kita pakai Yang ni saya Allah. apa kelabu ni. Free size ke? S. S. Okey. Tahu tak apa maksud S? Mhm. Tahu tak? Mhm. Oh, tahu tak apa maksud S? Oh, maksud S. Dari Dari segi apa? Segi bahasa, dari segi S ni sains. dia banyak. Sains lah, sains. Dari Sains. Sains. S tu. Sains lah, sains. Sains ni dari fizik, chemical, biologi, geologi, Betul? geografi Ya. dan lain-lain. Ya. So pencapaian Encik Ekal pada ketika itu boleh saya tahu. S sijil, SCJ, P pelajaran, M Malaysia. Malaysia. Untuk pengetahuan penonton lah semua, Encik Ekal dulu pernah dinobatkan sebagai salah seorang pelajar cemerlang pada ketika itulah. Pada ketika itu Dan telah menskor sejumlah A pada ketika itu lah. pada ketika itu. Tahniah. Terima kasih. Boleh Encik Ekal kongsikan beberapa A yang Encik Ekal skor tu? Beberapa first
first pertama Advance Civic. Advance CV. Advance Civic A. Yang kedua itulah yang saya skor. Itulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah didapatkan Pelajar Cemerlang. Tahniah atas pencapaian itu. Saya amat menghormati Encik Haikal pada ketika itulah. Jadi apa pengalaman awak sebagai podcaster? Pengalaman yang pelik lah. Pelik yang pernah alami. Mungkin guest tu berperangai pelik. Okey lah, pengalaman saya sebagai host podcast ni kalau nak diceritakan banyak. Lagipun ini adalah kali pertama saya jadi host dan Encik ya, Encik orang pertama. Tahniah. Terima kasih. Encik Haikal untuk maklumat penonton. Encik Haikal adalah tetamu jemputan kita yang pertama kalinya di podcast kita. Ya. Berikan tepukan. Ya, Encik Haikal tak tunduk. Okey, tahniah Encik Haikal. Okey, tamat sudah. Terima kasih kerana sudi hadir di podcast kami. Saya pun Kita akan cuba improve sikit demi sikit lah. Ya. Sebab kita pun sekarang tengah ni kan. Faham kan pandemik sekarang. pandemik. Untuk pengetahuan penonton semua, video ini direkod ketika pada ketika itulah. Ketika itu maksudnya present time lah. Ya. Present time maksud kata benda tu belum terjadi kan? Belum terjadi. So kita nak pakai is ke Ni perdebatan ni sebenarnya menjadi satu perselisihan perselisihan faham. Macam mana tadi? Perselisihan faham. Daripada tokoh-tokoh. Kita sebenarnya dia bagi pada tiga benda ni. Kita nak clearkan benda ni lah. Past tense, present tense. Past tense, present tense. Ada lah tu kan. Ada. Yang ketiga tu. Jadi seperti yang Encik Eka cakap tadi, present tense. Present tense. Kita pakai is ke Untuk present tense lah. Kita berehat seketika kerana Encik Haikal haus. Minum. Okey, Encik Haikal okey. Jangan tengok privacy ni. Encik kan lama dah sampai. Ya. Minta maaf buat menunggu. Tak apa. Dah habis dah memang. Buat tutup tu. Puas je memang. Sampai dah. 5 minit lah. 23 minit lah. Tak puas lagi. Sampai dah. Banyak lah isi yang kita Rokok. Okey, sampai dah. Okey. Kita setakat ini saja perkongsian yang sangat bermanfaat kepada tetamu jemputan kita, Encik Muhammad Haikal. Semoga selepas ni kalau Encik Muhammad Haikal sudi, saya akan hantar jemputan lagi ya. So mungkin banyak pengalaman mungkin banyak pengalaman dan pengajaran serta pengetahuan. Nyamuk. Yang ni serius ke? Serius. Dalam skrip? Serius. Okey. Tu lah Encik kan. Balik elok. Jangan dopi langat orang pula. Janji Tunduk tu. Okey. Terima kasih Encik. Okey. Buka. Kalau dah habis buka ni. Okey.
Nak kena timing bagi sama. 1, 2, 3.